377 ke surat Al-Quran dalam Al-Quran Mushaf 377. Sebelum ni kita dah belajar pengenalan surah Al-Namlu bermaksud semut. Semut yang mana diceritakan sedikit, tak panjang lah, sedikit tentang semut ini bersama dengan Nabi Sulaiman. Pada ayat 18 disebutkan Al-Namlu, ya ayyuhan namlu. Al-Namlu tu adalah semut. Tetapi yang kita nak fokuskan dalam surah ini adalah kisah Nabi Sulaiman. Dia ada kisah lain lah selain semut. Ada kisah Nabi Sulaiman dengan semut, ada kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, ada kisah Nabi Sulaiman dengan permaisuri Sabah. Jadi dalam surah ini ada sebut semut, ada sebut burung hudhud, yang mana tidak disebutkan dalam surah-surah yang lain. Surah lain tak ada. Surah lain tidak ada sebut semut dan surah lain tidak ada menyebut hudhud. Jadi semut ni walaupun dia ceritakan sedikit sahaja, tetapi nak menunjukkan bahawa semut itu adalah antara binatang yang kecil. Kita semua jumpalah semut kan. Binatang yang kecil tetapi berorganisasi sistematik, dia punya kehidupan semut itu. Kita semua pun boleh nampaklah seperti mana yang kita lihat semut pada setiap hari. Jadi ada disebutkan dalam beberapa ayat dalam surah ini. Tetapi yang panjangnya adalah kisah Nabi Sulaiman. Jadi kita dah ceritakan pengenalan sebelum ini. Hari ini kita masuk kepada kisah Nabi Sulaiman. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Namlu, boleh lihat bermula daripada ayat ke-15. Bermula pada ayat ke-15. Sebelum ni kita belajar awal surah. Kita dah masuk dah awal surah tentang Al-Quran. Ayat 1 hingga 6 tentang Al-Quran. Ayat 7, lepas ayat 6, ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-14 tentang Nabi Musa. Walau bagaimanapun kita tidak kongsilah tentang Nabi Musa, kerana Nabi Musa kita akan sentuh nanti dalam surah seterusnya. Lepas surah Al-Namlu ada surah Al-Qasas. Al-Qasas nanti juzuk 20. Sekarang ni Al-Namlu juzuk 19. Juzuk 20 nanti surah seterusnya adalah Al-Qasas. Al-Qasas menceritakan panjang tentang Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kita masuk nantilah surah seterusnya. Kalau kita belajar dulu juzuk 12 surah Yusuf. Juzuk 12 surah Yusuf dia cerita Nabi Yusuf saja. Banyak kisah Nabi Yusuf. Jadi surah Al-Qasas nanti surah Al-Qasas juzuk 20 kita akan belajar kisah panjang tentang Nabi Musa. Jadi hari ini kita fokus Nabi Sulaiman saja. Nabi Musa kita skip. Kita cerita surah seterusnya. Kita masuk kisah Nabi Sulaiman pada ayat yang ke-15. Jadi sebelum kita masuk kisah, siapakah Nabi Sulaiman? Dan siapakah Nabi Sulaiman? Sebelum Nabi Sulaiman, kita kata tadi Nabi Musa. Yang ini adalah Nabi-Nabi yang mengetuai Bani Israel. Kan biasa kita dengar dalam Al-Quran. Masa surah apa? Surah Taha. Dan surah Taha tentang Nabi Musa dan Nabi Harun yang mana mereka nak berdakwah kepada Fir'aun. Nanti sambungan dia pada surah Al-Qasas lah. Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa Nabi yang ke-14 yang kita kenali, Rasul yang ke-14 daripada 25 Rasul. Dan juga Nabi Harun adik-beradik dengan Nabi Musa, mereka berdakwah kepada Fir'aun. Walaupun pada akhirnya Fir'aun tidaklah beriman, kan? Walaupun dah berdakwah, walaupun ada dua nabi, tetap juga Fir'aun tidak beriman. Kemudian kita dah cerita penutup Fir'aun tu sebelum ni, daripada surah sebelum ni, Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut. Kemudian Nabi Musa dan juga kaumnya
Bani Israel, mereka pergi selepas berjaya lepas daripada Fir'aun, mereka melepasi laut itu dan berlakulah peristiwa kaum Bani Israel ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita dah sebut banyak kali. Bani Israel ni dia degil. Kejap baik, kejap jahat, kejap baik, kejap jahat kan. Dia berbezalah dengan orang Islam ni, kita baiklah kan, baik je. Kita tidaklah mengingkari secara terbuka. Tetapi Bani Israel ni memang kalau dia mengingkari dia secara terbuka. Kejap-kejap dia baik, beriman, kejap-kejap dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah lepas daripada Firaun, mereka ingkar semula. Mereka tidak bersyukur di atas kemenangan yang Allah berikan kepada mereka setelah mereka lepas daripada Firaun, daripada dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya. Mereka tak bersyukur. Mereka ingkar semula, nak sembah berhala dan sebagainya lah kaum Bani Israel ni. Padahal dah berjaya kan, lepas. Sepatutnya mereka bersyukur dengan nikmat tersebut, tapi lain jadinya. Jadi lepas kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, kemudian mereka wafat, kemudian masuk kepada Nabi lain, kemudian masuk kepada zaman Nabi lain, yang mana lepas mereka ingkar tadi, mereka disesatkan. Mungkin kita pernah dengar kan, mereka ni disesatkan. Tidak ada negara. Keluar daripada selepas laut tadi, mereka tak ada negara. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kepada zaman Nabi lain, Nabi Yusha, Nabi Samuel. Kemudian sampailah kepada zaman Nabi Daud. Masa zaman Nabi Daud ni mereka dah ada tanah lah, dah ada negara, dah ada tanah, iaitu mereka telah memasuki Palestin. Mereka telah memasuki Palestin. Nabi Daud, zaman Nabi Daud tu dah masuk dah. Jadi bila zaman Nabi Daud ni bagaimana dilantik? Ini kita cerita sikit latar belakang kepada Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Daud nombor, Nabi Musa 14, kemudian Nabi Harun, Zulkifli, Nabi Daud 17. Nabi Daud 17. Nabi Daud ni dilantik menjadi Nabi Baqarah. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah, hujung juzuk yang kedua diceritakan bagaimana Nabi Daud dilantik menjadi Rasul. Masa tu dia berperang lah. Nabi Daud masih lagi muda. Masa muda ni dia belum jadi Rasul lagi. Macam kita dengar cerita Nabi Muhammad SAW kan. Nabi kita dilantik menjadi Rasul umur 40. Jadi kisah Nabi Daud itu berperang masa tu dengan Jalut Talut. Boleh baca pada surah Al-Baqarah. Muka surat terakhir juzuk 2. Berperang dengan Jalut, dengan Talut. Jadi selepas peperangan itu Nabi Daud dah menang lawan, Nabi Daud dilantik menjadi Rasul setelah peperangan itulah. Maka Nabi Daud diberikan kitab Zabur. Wa ataina Daud Zabura, kan, Zabur. Nabi Daud diberikan kitab Zabur. Nabi Daud diberikan kitab Zabur. Dan pada ketika Nabi Daud dah jadi Nabi, mereka dah menang, maknanya Bani Israel masa tu naik semula. Kan dia kadang beriman, kadang-kadang ingkar kan. Jadi zaman Nabi Daud, kaum Bani Israel beriman. Beriman semula. Dia memang macam tu kisahnya Bani Israel ni. Jadi bila Nabi Daud masa zaman Nabi Daud mereka ni dah beriman, Bani Israel, maka dapat fokus kepada pemerintahan dan juga mereka punya kerajaan pada ketika itu kira hebatlah, gilang gemilang. Setelah Nabi Daud dah wafat, masuklah zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni adalah yang ke-18 lah tadi kan. Nabi Daud 17, Nabi Sulaiman 18. Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud. Mungkin kita biasa dengar kan. Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud. Dalam Al-Quran ada banyak kali sebut. Sebagai contoh pada surah Sad ayat 30. Wa wahabna li Daud Sulaiman, dan telah kami kurniakan kepada Nabi Daud seorang anak bernama Sulaiman. Jadi Sulaiman ni adalah anak kepada Nabi Daud. Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud. Dia mewarisi. Nabi Sulaiman mewarisi pemerintahan Nabi Daud. Jadi kita kata tadi Nabi Daud dah bina satu pemerintahan ataupun kerajaan yang hebat lah.
Sebab masa tu Bani Israel baik, beriman. Jadi dia dah dapat bina satu kerajaan, wafat, masuk zaman Nabi Sulaiman. Masuk zaman Nabi Sulaiman dah ada kerajaan yang hebat dan bertambah hebat. Kan, sebab kita tahu Nabi Sulaiman diberikan mukjizat. Mukjizat yang hebat-hebat. Dia menguasai haiwan, menguasai bahasa haiwan. Menguasai haiwan, menguasai bahasanya, menguasai pelbagai makhluk. Bukan hanya manusia. Burungnya, burung hud-hud tadi kan, dengan semutnya tadi. Dan juga jin. Nabi Sulaiman ni hebatnya, dia menguasai jin. Yang mana sebelum-sebelum tu, jin tak ikut cakap. Tapi zaman Nabi Sulaiman, jin ikut cakap Nabi Sulaiman. Jadi pekerja. Jin menjadi pekerja kepada Nabi Sulaiman. Ini sedikit latar belakang kan. Kita nak masuk kisah Nabi Sulaiman ni. Jin menjadi pekerja kepada Nabi Sulaiman. Binatang pun dengar cakap, manusia pun dengar cakap, jin pun dengar cakap Nabi Sulaiman. Sebagai contoh, dekat mana dia beritahu dalam Quran ini, jin menjadi pekerja Nabi Sulaiman ada disebutkan dalam surah Saba. Surah Saba ni kita tak masuk lagi. Surah Saba juzuk 22. Surah Saba ni pun ada kena-mengena lah dengan Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman nanti akan jumpa dengan permaisuri Saba. Biasa kita dengar kan. Jadi surah Saba ada pada juzuk yang ke-22. Nabi Sulaiman yang kita belajar sekarang ni juzuk 19. So kita tak masuk lagi surah Saba ni. Surah Saba juzuk 22 nanti kita masuk. Cumanya dalam surah Saba ada diberitahu jin menjadi pekerja Nabi Sulaiman, iaitu pada ayat 12 surah Saba, muka surat 429. Kalau nak tengok, muka surat 429. Surah Saba ayat 12. Saya bacakan terjemahan dia. Kalau sebelum ayat 12 tu Nabi Daud. Sebelum ayat 12 tentang Nabi Daud. Nabi Daud tadi ayah kepada Nabi Sulaiman. Pemerintahan sebelum Nabi Sulaiman. Ayat 10. Saya baca daripada ayat 10 terjemahan dia surah Saba. Dan telah kami berikan kepada Nabi Daud alaihi salam kurniaan daripada kami. Kami berfirman, wahai gunung, ganang dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Burung-burung pun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Daud. Ini kehebatan Nabi Daud lah, ayah kepada Nabi Sulaiman. Dan kami melembutkan besi untuknya. Ini biasa kita dengar kan. Mukjizat Nabi Daud melembutkan besi. Dia bagi tahu dalam ayat 10 surah Saba. Ayat 11, iaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan buatlah kebajikan. Sesungguhnya aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah mukjizat Nabi Daud. Ayat 12 Nabi Sulaiman. Dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman. Angin pun ikut cakap Nabi Sulaiman. Tadi kita kata jin lah, manusia, haiwan kan, angin pun sama. Dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman alaihi salam yang perjalanannya pada waktu pagi dan petang sama dengan perjalanan sebulan. Sepatutnya mengambil masa sebulan, tapi Nabi Sulaiman 1 hari je tuan-tuan. Nak kata laju angin tu mengikut tunduk kepada Nabi Sulaiman. Cepat perjalanan Nabi Sulaiman. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebahagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan sesiapa yang menyimpang di antara mereka daripada perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi Allah dah bagi tahu kat sini, sebahagian jin bekerja dengan Nabi Sulaiman. Nanti kita akan dengar kan, kita akan dengar yang dipindahkan singgah sana permaisuri Sabah. Sempat tak cerita pagi ni kan? Kita cuba habiskanlah pagi ni. Ayat 13. Mereka para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihi salam mengikut apa yang dikehendakinya, mengikut arahan Nabi Sulaiman.
Antaranya apa kerja-kerja jin ini? Antaranya membina bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi ini adalah pekerjaan jin untuk Nabi Sulaiman. Kan kalau suruh manusia buat nanti lambat pula, jin laju. Ada kerjanya adalah buat bangunan-bangunan zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, jadi kerja jin ni membina bangunan, membina patung-patung untuk hiasan. Bukan untuk sembahan tuan-tuan, lain. Untuk hiasan. Pinggan-pinggan yang besarnya seperti kolam. Periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Nabi Daud alaihissalam untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi ayat 12, ayat 13 adalah menceritakan bahawa jin bekerja untuk Nabi Sulaiman. Jadi itu sedikit pengenalan lah untuk Nabi Sulaiman. Anak kepada Nabi Daud, kemudian banyaklah kaum-kaum yang mengikuti perintah Nabi Sulaiman seperti haiwan, manusia, jin dan juga angin tadi yang juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi kita masuk kepada kisah Nabi Sulaiman. Takut tak sempat pula kan. Surah An-Naml. Sebab dia ada pecahan-pecahan cerita dia. Surah Al-Naml juzuk 19 muka surat 378 ayat 15. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada hamba-hambanya yang beriman. Jadi mereka berdua, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Allah kata diberikan ilmu. Yang pertama kitab lah tadi. Kitab Nabi Daud adalah kitab Zabur. Kitab Zabur kemudian diwarisi oleh Nabi Sulaiman, kitab Zabur tadi. Dan diajarkan kitab Zabur ini kepada kaum Bani Israel. Jadi zaman mereka, zaman Bani Israel beriman. Dan mereka dapat fokus untuk membina pemerintahan yang besar. Membina kerajaan yang besar pada ketika zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sebab lepas zaman Nabi Sulaiman nanti, bila Nabi Sulaiman wafat tuan-tuan, Bani Israel diingkar semula. Dia sama kisah dia. Pattern dia sama. Lepas zaman Nabi Sulaiman wafat, Bani Israel ingkar semula. Itu kisah lepas lah. Ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud daripada sudut kenabian, daripada sudut kerajaan Nabi Daud, daripada sudut ilmu pengetahuan, daripada sudut kitab Zabur. Jadi waris kepada Nabi Daud. Dan baginda Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajarkan bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar kurniaan yang nyata. So kelebihan Nabi Sulaiman, faham bahasa burung. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tenteranya daripada jin, manusia, burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Ya, ayat 17. Ayat 17. Minal jinni, jin, wal ins, manusia, wat tayri, burung-burung. Ini semua adalah mengikut arahan Nabi Sulaiman. Ayat 18 masuk kisah semut. Sikit je kisah semut. Hingga mereka sampai di lembah semut. Jadi bala tentera Nabi Sulaiman ni sampai ke tempat semut lah masa tu. Pada ketika itu mereka berjalan lalu ke tempat semut. Wadin Namli. Ayat dia Wadin Namli. Namli ni maksud dia semut. Nama surah ni lah. Nama surah ni Al-Namlu. Wadin Namli. Mereka sampai ke tempat semut. Berkatalah seekor semut. Qalat namlatun. Berkatalah ratu semut. Kan biasa kita tengok semut ada yang besar tu. Dia punya permaisuri semut dia. Ratu semut dia. Ratu semut. Sebab tu nama dia ada ta. Namlatun. Bila ada ta marbutah tu, kalau belajar Arab, kita tahu dia adalah perempuan. Jadi ratu semut. Berkata ratu semut, ketua semut lah kan. Dicerita dalam Quran, detail ni.
Wahai semut-semut, ya ayyuhan namlu, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari. Jadi kata ratu semut tadi, masuk cepat dalam sarang. Ini kita kata dia punya sistematik lah semut ni. Dan mengikut arahan ketua, kemudian mereka bersama-sama ada dia punya sistem untuk masuk ke dalam sarang. Nampak je bahaya terus berlindung. Ini sistematik semut ni. Cerita dia pendek je semut. Tapi ada dia punya manfaat dan juga faedah daripada kisah semut. Ikut arahan ketua, mereka sama-sama masuk ke dalam sarang, lari daripada bahaya. Yalah, nanti dipijak pula oleh tentera-tentera Nabi Sulaiman tadi. Jadi daripada dipijak, baiklah lari masuk ke dalam sarang. Ayat 19, maka dia, Sulaiman, tersenyum, lalu tertawa kerana mendengar perkataan semut itu dan Nabi Sulaiman berdoa. Nabi Sulaiman faham bahasa semut. Nabi Sulaiman tergelak sebab dia dengar semut tadi cakap. Kita dengar bunyi semut pun tak ada kan. Semut tak ada bunyi saja. Kita tak dengar. Tapi Nabi Sulaiman faham bahasa semut. Memang diberikan kelebihan untuk memahami bahasa haiwan. Jadi Nabi Sulaiman berdoa, wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku membuat kebaikan yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Okay. Jadi selesai kisah semut. Pendek je, 2 ayat. Ayat 18, ayat 19, kisah semut. Nak beritahu kat situ, walaupun dia haiwan yang kecil, sebab dalam Quran ni kita haiwan kecil-kecil banyak kan. Ada kisah semut kat sini, surah semut. Nanti juzuk seterusnya nanti kita akan jumpa surah Labah-Labah, Al-Ankabut. Sebelum ni juzuk 14 kita belajar surah Lebah, An-Nahlu. Kecil-kecil je haiwan dia. Tapi adalah nanti kita belajar surah besar kan, gajah. Gajah kan ada cerita kan. Tapi banyak dekat awal-awal ni kita belajar binatang yang kecil-kecil. Jadi bila dah berkumpul bala tentera Nabi Sulaiman tadi, dah lalu lepas semut tadi, lepas kawasan semut, Nabi Sulaiman perasan ada yang tidak hadir. Nabi Sulaiman perasan. Ayat 20. Ayat 20, dia memeriksa burung-burung lalu berkata, Nabi Sulaiman kata, mengapa aku tidak melihat hud-hud? Ini masuk kisah hud-hud. Masuk kisah hud-hud. Nabi Sulaiman tak nampak hud-hud pada ketika itu dalam dia punya bala tentera dia. Jadi Nabi Sulaiman tanya, kenapa aku tidak melihat hud-hud? Adakah ia tidak hadir? Jadi hud-hud ini adalah sejenis burung. Hud-hud adalah sejenis burung. Ayat 21, pasti aku akan menghukum ia dengan hukuman yang berat, atau aku sembelih ia. Nabi Sulaiman marahlah masa ni kan. Kenapa pula tak datang? Sama ada dia menghukum atau dia sembelih. Nabi Sulaiman kata, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Jadi kalau ada alasan tak apalah tuan-tuan. Jadi pada ketika ini apa yang boleh kita fahami daripada Nabi Sulaiman ni, Nabi Sulaiman tidaklah bertindak terburu-buru. Nabi Sulaiman mengawal kemarahan. Walaupun dia marah, memang marah. Kan tak datang. Kalau bos tengok dekat office, ada orang tak datang. Dah lah tak datang, tak bagi tahu pula. Kan tak WhatsApp pula, kenapa tak datang? Marah. Marah tapi ada dia punya cara dia. Mengawal kemarahan. Nabi Sulaiman kata, tak apa. Kalau datang nanti, kalau ada alasan munasabah, tak apa. So kita dengar dululah alasan. Kalau anak-anak buah kita datang office, datang lambat kan, dengar dulu alasan dia. Kawal kemarahan kita. Berfikir sebelum bertindak sebagai seorang ketua. Belajar untuk bersabar. Nabi Sulaiman bersabar. Ayat 22. Ini kisah hud-hud. Kita dah masuk kisah hud-hud. Maka tidak lama kemudian datanglah hud-hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Burung hud-hud kata, ada yang kau tak tahu ni, tapi aku tahu. Aku datang kepadamu dari negeri Sabak, membawa satu berita yang meyakinkan. Burung hud-hud kata dia datang, dia pergi Sabak tadi, negeri Sabak. Sabak ni kita dah bagi tahu, kita akan belajar nanti juzuk 22.
Kan Sabak, juzuk 22 surah Sabak ada. Jadi Sabak ni kat mana? Kalau dikatakan sekarang ni Sabak adalah di Yaman. Sabak adalah di Yaman. Yaman dengan Palestin. Sekarang ni kerajaan Nabi Daud, kerajaan Nabi Sulaiman dekat Palestin. Kerajaan Nabi Daud, kerajaan Nabi Sulaiman dekat Palestin. Jadi yang burung hud-hud ni daripada Yaman. Yaman sekarang lah. Dulu dia panggil tempat tu Sabak. Jauh tuan-tuan. Jauh. 3,000 kilometer. 3,000 kilometer. Jadi burung hud-hud kata dia bawa satu berita. Apa beritanya? Muka surat sebelah. Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan. Ini yang kita kata permaisuri Sabak itulah. Seorang perempuan yang memerintah mereka, memerintah negeri Sabak. Dan dia dianugerahkan dengan segala sesuatu serta memiliki singgah sana yang besar. Jadi dia ada singgah sana, dia punya istana dan sebagainya. Dan kira hebatlah. Permaisuri Sabak ni dia punya kerajaan pun hebat juga. Aku burung hud-hud mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah. Dan syaitan telah menjadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka dirasakan indah bagi mereka sehingga menghalang mereka ke arah jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi burung hud-hud kata dia nampak kaum Sabak ini tidak beriman kepada Allah sebab dia menyembah matahari. Dia menyembah matahari, tidak beriman kepada Allah, belum dapat petunjuk lah maksudnya. Belum dapat petunjuk, belum masuk Islam lagi. Burung hud-hud sampaikan kepada Nabi Sulaiman. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Maka Sulaiman berkata, akan kami lihat apakah kamu benar ataupun kamu berdusta. Jadi Nabi Sulaiman kata, okey tak apa. Dia pun tak tahu, Nabi Sulaiman tak tahu. Sebab kita dah sebut awal-awal tadi, Nabi Sulaiman diberikan kitab Zabur, Nabi Sulaiman diberikan ilmu. Walau bagaimanapun, kisah daripada burung hud-hud ni nak bagi tahu bahawa bukan semua Nabi Sulaiman tahu. Bukan semua Nabi Sulaiman tahu. Burung hud-hud kata, aku ada berita ni. Tapi Nabi Sulaiman pun tak adalah terus marah ke. Nabi Sulaiman tak adalah terus nak kata dia tipu ke. Oh ni kau ni alasan ni datang lambat ni kan. Tak adalah kata gitu. Jadi Nabi Sulaiman tak apa, kita tengok betul tak betul cerita kau ni kan. Kita kata tunggu dulu. So Nabi Sulaiman bersabar. Berfikir dulu sebelum bertindak sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemerintah. Jadi Nabi Sulaiman kata, akan kami lihat apakah kamu benar ataupun kamu berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini. Nabi Sulaiman suruh dia bagi surat, bawa surat ni. Lalu jatuhkanlah kepada mereka, beri kepada kaum Sabak ini. Kemudian berpalinglah daripada mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Okay, jadi setelah diberikan surat kepada kaum Sabak, maka dekat situ permaisuri Sabak nama dia Balqis. Kan biasa kita dengar, Ratu Balqis. Maka Balqis berkata, ayat 29. Wahai para pembesar, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya itu daripada Sulaiman. Ayat 30. Biasa kita dengar ayat ni kan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30. Sesungguhnya itu daripada Sulaiman yang isinya dekat situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Itu isi surat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman suruh permaisuri Sabak yang menguasai kerajaan Sabak datang dan menyerah diri kepada Nabi Sulaiman. Maka dia berkata, Puteri Balqis ini berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir dalam majlisku. Maka para pembesar mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Jadi dia punya kerajaan pun hebatlah maksudnya. Kerajaan Sabak ini hebat dan mereka berani nak cuba lawan dengan kerajaan Nabi Sulaiman.
Dia kata apa? Kita ada kekuatan. Kita ada keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, di tangan permaisuri Sabak tadi. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Maka dia berkata, permaisuri Sabak tadi berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menakluki sesuatu negeri, mereka tentu membinastakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia bertukar hina. Dan demikian yang akan mereka buat. Jadi permaisuri Sabak kata, kalau dia kuasai kita, habislah kita. Yang mana dia akan menakluki negeri Sabak lah. Dan nanti kaum-kaum Sabak ni akan dihinakan. Mereka beranggapan begitu. Biasa kan bila takluk negara, habis negara itu dibuat. Takluk negara ni, habis negara itu dibuat. Biasa macam tu. Mana dia menzalimi yang lemah lah. Yang mana yang kuat ni, dia menguasai negara lain, menguasai wilayah lain, dia akan jatuhkan negara tu. Jadi permaisuri Sabak, mesti mereka akan buat begitu, kata dia. Kalau Nabi Sulaiman menguasai kita, habislah kita. Jadi dia kata, tak boleh ni kan. Dia bincang dulu dengan dia punya pembesar-pembesar. Ayat 35, sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Jadi dekat sini, apa yang permaisuri Sabak buat? Dia nak bagi hadiah. Dia nak bagi hadiah ni tuan-tuan macam kita menyogok lah sebenarnya kan. Nama hadiah tapi ada udang di sebalik batu. Dia tak nak kena serang ke, tak nak ditakluki oleh Nabi Sulaiman dan kerajaannya. Tak apalah, kita bagi hadiah ajalah kan. Jadi dia nak tengok apa Nabi Sulaiman akan buat apabila mereka memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Dia nak cuba menyogoklah Nabi Sulaiman dan kerajaan Nabi Sulaiman. Muka surat 11 ayat 36. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman dan dia berkata, adakah kamu memberi harta kepadaku? Nabi Sulaiman cakap, nak bagi hadiah kan ni kan? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Dia rasa hebatlah. Sebab biasa antara kerajaan-kerajaan kan ada bagi-bagi macam hadiah-hadiah ni, dan hadiah dia mahal-mahal lah. Biasa dah tu kan, sekarang pun kita faham. Memberi hadiah yang mahal-mahal antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Kerajaan Sabak ni pula dia rasa dia hebat, dia kata dia kuat, dia rasa dia ada kekuatan, ada keberanian nak perang. Ni memang kerajaan yang hebat. Jadi dia memberikan hadiah yang hebat juga kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman kata apa yang Allah berikan lagi besar dan lagi baik daripada apa yang kamu nak berikan. Maka Nabi Sulaiman cakap pada ayat 37, pulanglah. Nabi Sulaiman halau. Tak payahlah hadiah ni kan. Sesungguhnya kami pasti akan datang dengan bala tentera yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka daripada negeri itu Sabak secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina. Jadi Nabi Sulaiman kata, tak apa, dia tak terima hadiah ni, dia suruh balik. Dia suruh yang datang tu, yang hantarkan hadiah tu balik. Jadi dia balik dan dia kata dia akan serang dengan tentera-tentera Nabi Sulaiman. Pada tak nak masuk Islam, kan Nabi Sulaiman dah bagi tahu tadi, serah diri kepada Nabi Sulaiman. Pada ayat mana? Ayat 30, ayat 31. Jangan sombong, datang serah diri, menyerah diri. Mana sama-sama mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Kalau tak nak, Nabi Sulaiman kata tak apalah, kami datang dengan bala tentera kami. Ayat 38. Nabi Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgah sananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dan menyerah diri. Jadi Nabi Sulaiman pun pandai. Nabi Sulaiman seorang Nabi, seorang pemerintah yang hebat. Jadi dekat sini Nabi Sulaiman kata tak apa, kita buat sesuatu supaya mereka ni tunduk kepada kita, masuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata, siapa yang boleh bawa singgah sana, ya kan mereka rasa mereka hebat. Daripada negeri Sabak ni, permaisuri Sabak, kaum Sabak ni rasa mereka hebat, kata berani tadi, boleh lawan lah, kuat dan sebagainya. Tak apa, kita tundukkan ego mereka. Maka Nabi Sulaiman kata, siapa boleh bawa singgah sana negeri Sabak ni dekat sini. Ayat 39, Ifrit. Biasa dekat dengan Ifrit kan. Qala ifritum minal jin. Berkatalah Ifrit daripada golongan jin. Ifrit menawarkan diri dia.
Ifrit daripada golongan jin, kan jin dikuasai juga oleh Nabi Sulaiman. Dan jin ada kehebatan. Kan kerja jin tadi buat bangunan-bangunan yang hebat-hebat. Bangunan yang hebat-hebat dibuat oleh jin-jin. Jadi Ifrit kata tak apa, aku boleh, dia kata. Kata Ifrit, qala ifritum minal jin, kata Ifrit daripada golongan jin, aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri daripada tempat dudukmu. Dan sesungguhnya aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Tak apa, kata, biar aku buat. Dia nak tunjuk kekuatan dia lah, Ifrit ni. Kau tak sempat bangun daripada tempat duduk pun, aku dah boleh bawa dah singgah sana permaisuri Sabak tu, bawa sini, kata. Tak sempat bangun daripada duduk. Maka jawab seorang lelaki, ayat 40. Seseorang yang mempunyai ilmu daripada kitab. Kitab ni kitab Zabur, kan zaman ni zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kitab Zabur. Maknanya dia beriman kepada Allah lah. Ni manusia, ya. Ni manusia. Ayat 40 ni manusia. Seseorang yang mempunyai ilmu daripada kitab berkata, aku akan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Lagi hebat, tuan-tuan, kan? Ifrit kata sebelum bangun, tak sempat bangun daripada duduk dia boleh bawa. Tapi lelaki ni kata, tak apa, kau tak sempat kedip lagi, aku dah bawa dah. Sebab ni dia wali lah, tuan-tuan. Yang ni wali daripada kalangan manusia. Dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, kedip dia dah ada, tuan-tuan. Maknanya betul lelaki tadi kata memang dia boleh buat. Tiba-tiba dia dah ada dah depan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk mengujiku. Adakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Maknanya Nabi Sulaiman, dia punya anak-anak buah dia ada banyak kehebatan-kehebatan. Jadi Nabi Sulaiman kena syukur, kan, dan punya dah lah dengar cakap. Dah dengar cakap ada banyak kehebatan pula tu. Kedip mata dah sampai dah singgasana tu depan mata Nabi Sulaiman. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ayat 41, kisah dia ni sampai ayat 44 je. Ayat 41, Sulaiman berkata, ubahlah singgasananya. Kita akan lihat adakah dia permaisuri Sabak ataupun Puteri Balqis nama dia mengenali singgasananya atau tidak mengenalinya lagi. Ayat 42, maka ketika Balqis datang, permaisuri Sabak tadi datang, ditanyakan kepadanya, sebegini rupakah singgasanamu? Maka permaisuri Sabak itu menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi bila Nabi permaisuri Sabak tadi, permaisuri Sabak keluar daripada singgasana dia tu, dia kata, Nabi Sulaiman dah tukar kan. Nabi Sulaiman kata, cuba ubah sikit dia punya singgasana ni, ubah sikit. Nak tengok dia kenal tak kenal dia punya ni. Bila dia keluar, dia tengok jumpa Nabi Sulaiman, dia dah pelik lah. Tapi dia dah tahu sebenarnya Nabi Sulaiman adalah Nabi. Dia dah tahu dah. Jadi dia cuma nak menguji saja kerajaan Nabi Sulaiman. Dia keluar, dia kata, macam ni aku punya ni. Macam-macam dia punya lah. Macam dia punya singgasana tu. Nabi Sulaiman kata, betul ke? Dia kata, macam betul, dia kata kan. Tapi dia tahu itu adalah apa yang dibuat oleh Nabi Sulaiman. Seakan-akan itulah dia, permaisuri Sabak itu berkata, kami telah diberikan pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi dia terus masuk Islam, ya, berserah dirilah kepada Nabi Sulaiman. Apa maksud ayat tu? Maksud ayat dia, kami telah diberikan pengetahuan sebelumnya. Maksudnya, permaisuri Sabak tadi dah tahu dah Nabi Sulaiman ni Nabi, dia dah tahu. Belum dipindahkan singgasana ke Palestin tu pun dia dah tahu. Sabak ke Palestin, kita dah kata tadi, Yaman ke Palestin 3,000 km. Sekelip mata je boleh sampai. Dipindahkan singgasana tu ke Palestin. Jadi dia dah tahu dah sebenarnya Nabi Sulaiman tu Nabi, cuma dia nak menguji dia punya kehebatan kerajaan dia kan. Dia kata, bincang lu dengan dia punya pembesar, boleh tak kita nak lawan? Tengok-tengok Nabi Sulaiman buat macam tu. Terus dia masuk Islam. Ya. Nabi Sulaiman punya cara lah bagaimana Nabi Sulaiman nak berdakwah kepada masyarakat di luar negara, luar tempat lain. Yaman jauh 3,000 km tadi. Jadi terus permaisuri Sabak memeluk Islam.
Kebiasaannya, ayat 43, kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia pemaisuri Sabak dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Sebelum tu adalah orang-orang yang kafir. Jumpa Nabi Sulaiman maka dia memeluk Islam. Ayat 44, dikatakan kepadanya Balqis, masuklah ke dalam istana. Diajak pemaisuri Sabak tadi masuk dalam istana Nabi Sulaiman. Maka ketika pemaisuri Sabak melihat lantai istana itu, diingatkan seperti kolam air yang besar. Diingat macam air bertakung. Air bertakung. Lalu disingkapkan sedikit kainnya daripada dua betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Maka pemaisuri Sabak berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Tamat kisah pemaisuri Sabak. Jadi kat sini, cara bagaimana, kita dapat lihat cara bagaimana Nabi Sulaiman berdakwah kepada pemaisuri Sabak. Ditunjukkanlah kehebatan-kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman, yang mana ni semua ni daripada apa yang Allah berikan. Dan ini adalah bukti kekuasaan Nabi Sulaiman. Yang pertama tadi pindahkan singgah sana sekelip mata. Yang kedua masuk pula istana Nabi Sulaiman, nampak macam air bertakung, kan? Air bertakung. Rupa-rupanya kaca. Dan ini yang kita kata tadi dibuat oleh jin-jin tadilah. Jin-jin yang membina binaan-binaan, bangunan-bangunan pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi selesai kisah Ratu Balqis, pemaisuri Sabak ini, akhirnya dia memeluk Islam. Jadi dalam kisah ini, dalam surah ini, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan permaisuri Sabak yang memeluk Islam. Maknanya ini orang-orang yang Muslim. Dan akhirnya pada Nabi Sulaiman ni tuan-tuan, dia tidak ceritalah dekat sini apa perakhiran dia. Tapi perakhiran Nabi Sulaiman ada diceritakan pada surah Sabak. Last ya, yang terakhirlah kewafatan Nabi Sulaiman. Surah Sabak ayat 22, muka surat 430. Sabak ayat 14, muka surat 429. 429. Jadi setelah pemaisuri Sabak memeluk Islam, lepas itu berlakulah kewafatan, sampai masa berlakulah kewafatan Nabi Sulaiman. Surah Sabak ayat 10 kita dah baca tadi. Nabi Daud ayat 11, Nabi Daud kuasanya melenturkan besi. Ayat 12, ayat 13, jin-jin bekerja di bawah Nabi Sulaiman. Ayat 14 adalah kewafatan Nabi Sulaiman, yang bermaksud, maka ketika kami telah menetapkan kematian ke atasnya Sulaiman, tidak apa yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahawa jika mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak kekal dalam azab yang menghinakan. Jadi Nabi Sulaiman tuan-tuan masa itu tengah berdiri pegang tongkat. Wafat pada ketika itu. Tak jatuh, Nabi Sulaiman tak jatuh. Memegang tongkat, tidak jatuh. Dan jin dia punya pekerja Nabi Sulaiman buat kerja. Tak tahu Nabi Sulaiman dah wafat. Buat kerja sampailah anai-anai tadi makan tongkat Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman jatuh. Sekali lagi ayat dia, maka ketika kami telah menetapkan kematian ke atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya. Anai-anai makan tongkat Nabi Sulaiman. Maka ketika itu telah tersungkur, Nabi Sulaiman pun jatuh. Tongkat tu dah tak ada, Nabi Sulaiman pun jatuh. Maka tahulah jin itu bahawa jika mereka mengetahui yang gaib. Jadi maksudnya jin-jin tu tak tahu pun Nabi Sulaiman dah wafat. Maknanya jin-jin tak tahu perkara gaib. Perkara gaib tu maksud dia, dah wafat rupanya Nabi Sulaiman. Jin pun terhadlah, maksud terhad pengetahuan jin. Bukanlah dia tahu semua. Walaupun kita kata dia hebat tadi, buat ifrit, nak buat macam mana, nak buat bangunan dia macam mana, istana Nabi Sulaiman macam mana cantiknya, hebatnya jin tu. Tapi jin tak tahu perkara gaib. Kematian tak tahu.
kewafatan Nabi Sulaiman dia tak tahu. So ada batasan ilmu jin. Jadi mereka tetap juga bekerja sebab mereka ingat Nabi Sulaiman masih hidup. Sedangkan Nabi Sulaiman telah pun wafat dan jatuh tersungkur kerana dimakan oleh anai-anai tongkatnya. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah kisah pengakhiran Nabi Sulaiman wafat. Setelah kewafatan Nabi Sulaiman, dikatakan penduduk Sabak, kan, penduduk Sabak di bawah permaisuri Sabak tadi, mereka ingkar semula. Sama je tuan-tuan. Yang Sabak ni pun, penduduk Sabak yang dekat Yaman tadi ni pun mereka ingkar semula, kaum Sabak ni, dan juga kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel di bawah Nabi Sulaiman pun sama. Mereka ingkar semula. Jadi ini kita dah kata tadi, dia memang kejap baik, kejap ingkar, kejap beriman, kejap ingkar. Inilah perangai Bani Israel. Kewafatan Nabi Sulaiman, maka Bani Israel ingkar semula kepada Allah, tidak beriman. Kaum Sabak pun sama, tidak beriman. Jadi kaum Sabak ni nanti kita akan cerita pada surah Sabak juzuk 22. Jauh lagi lah. Sekarang ni kita juzuk 19. Wallahu a'lam. Jadi kita selesai surah An-Naml. Surah An-Naml selepas ini